Dia ada function MCB, dia ada function RCCB. Kita nak buat untuk litar water heater. Okey, daripada MCB C16 ataupun C20 keluar MCB, masuk ke RCCB dulu. Okey, keluar ni masuk ke RCCB. Betul. Masuk ke RCCB. Okey. Lepas tu keluar RCCB line, bawa pergi ke switch. Jadi kita dari sini, kita nak sambungkan wire tambah. Okey, baik. Lepas tu neutral, dia punya neutral dulu. Terus sekarang ni pakai yang kondisi yang lagi dua. Daripada neutral masuk ke RCCB dulu. Itu bakar sini. Boleh. Masuk ke RCCB dulu. Betul. Okey, keluar RCCB, pergi ke switch. Cara sambung tu dia penting. Kita kena yang satu dulu. Okey, keluar ni pergi ke soket lah, kembali lagi ke water splash pro dia panggil. Okey, neutral pakai hitam. Pergi ke ni. Okey, heading ada air juga. Heading mana sama? Okey, heading paspa. Baik siapa dia? Macam apa? Pergi sini. Macam lagi boleh berapa lagi ni? Baik tak sambung ni ya. Okey, tuan-tuan. Kalau untuk sekarang, untuk lebih safety, untuk water heater kita pakai nama dia water splash proof. Pakai yang biasa. Yang biasa agak bagus dah. Cumanya yang ni lagi safety lah. Kalau air terpercik pun dia tak masuk tak pelan. Kalau kita pakai macam belat 15mm tu, kalau air terpercik dia boleh masuk ke celah kan. Kalau yang ni wire keluar sini je. Di belakang ni terminal sama je, dia live neutral juga. Ini wire ni dalam toilet ke luar? Dalam toilet. Ini wire yang sambung yang nak pergi okey sini, daripada switch masuk sini. Yang ni keluar ni pergi ke rotator tu. Wire kelambu kalau wire tu lah yang tik. Yang apa dia panggil? Flexible wire. Flexible kan. Yang ni water splash proof dia panggil. Oh, tak payah pakai kepala. Tak payah. 3 pin lagi. Tak payah pakai sini. Sebab bila kepala tu kemungkinan besar bila kita air mengecil kan, dia masuk ke celah tu. Faham tak? Tapi yang tunggu dekat situ, Itu matikan terus lah. Dia apa? Dia punya box tu je lah. Dia box putih ni juga sama ke? Nampak ni juga. Baseboard sama kan? Facebook dia sama mana wire tu tunggu kat situ terus. Oh, okey. Kepala tu cabut lah. Masuk. Ni masuk ke sini, ke bawah ni. So, yang daripada situ in sinilah. Okey, betul. Yang pada situ in ke atas. Ikut je. Live, neutral, okey, yang keluar dia. Yang keluar ni pergi ke sambung apa ni? Pergi ke water heater. Okey, water heater